Kau nak apa? Abang Daniel, abang macam sibuk je lately. Sampai tak sempat nak layan Sabrina. Dia? Ya Tuan, saya yakin kita dah semakin hampir dengan kebenaran. Tapi apa yang dia nak sebenarnya? Berapa hari tak kontak aku? Aku pun sebahagian daripada keluarga Hassan. Kenapa aku tak boleh jadi menantu keluarga Razak? Kenapa semua benda kena jadi milik dia? Kau nak apa? Abang Daniel, abang macam sibuk je lately. Sampai tak sempat nak layan Sabrina. Kau nak apa ni? Straight to the point. Kalau Putri tak ada, mesti abang Daniel akan nampak Sabrina kan? Kau sedar ke tak apa yang kau cakap ni? Kenapa? Apa yang Putri tu ada, tapi Sabrina tak ada? Macam mana? Suka tengok I bagi gambaran dekat hero kita? Nak kerja dengan I tak? I dah fikir masa-masa. I setuju. Fikiran yang bijak. Jangan risau. Apa yang dia nak, semua I boleh bagi. Jangan lupa like, favorite and follow Do Drama.